Ini umpama iPhone yang terpanjang di dunia, iPhone 18. So korang tengok iPhone aku ni, dia jadi sangat panjang, but dia datang sekali dengan keyboard. Aksesori ni boleh ubah iPhone korang macam phone BlackBerry dulu yang ada keypad tu. So dekat tangan aku ada satu aksesori dari brand Click. Basically korang bayangkan, korang boleh ubah iPhone korang jadi macam phone BlackBerry tu. And macam ni lah kotak dia. Ini dari Click yang dipanggil sebagai keyboard case. Nampak tu, keyboard case. So macam nama dia, dia bukan setakat casing, dia boleh tambah real keyboard. So that bila korang typing, korang punya screen tu jadi lagi luas. Korang boleh directly feeling dia punya keyboard tu. So macam ni kat bahagian belakang dia, korang boleh tengok. So aku akan cuba baca apa yang menarik. So korang boleh menaik dengan lebih laju, of course. And dia ada shortcut button juga. Lepas tu juga dia support MagSafe. And nak pasang pun senang, siap ada lampu dekat keyboard tu. So ini untuk iPhone model 17 Pro Max. Kita buka dulu macam ni. Wow. Menarik betul. Aku dah lama tak rasa excited macam ni bila unboxing aksesori sebab okay, macam iPhone yang kotak, kat belakang tak ada apa pun. So macam ni lah. Ini umpama iPhone yang terpanjang di dunia, iPhone 18. Tak. So dari Click macam tu. So korang buka, apa yang korang akan dapat iaitu apa ni? Ada a manual, a quick start guide macam tu. And dia akan ajar korang pasang kot. Kita tengok manual dia. Macam tu, nampak tu manual. Lepas tu korang buka, dia ada arahan macam ni. Dia ada arahan. And ada a bunch of QR code. And dia ajar cara pasang macam tu. So basically korang kena pasang dari bawah dulu. And dia juga ada like apa ni, lanyard tools. I'm not sure ni benda apa. So mungkin oh, dia alat untuk memasang lanyard. Let's say kalau korang nak pasang like lanyard dekat casing ni kan, kat sini dia ada macam jarum lah untuk korang masukkan, so lebih senang. So jom kita explore casing ni. Basically macam ni lah keyboard casing dia. Dia ada numpad kat sini, ada butang shortcut kat sini. And dia agak clicky dia. Oh, sangat. Dia bila korang tekan tu rasa macam sangat best. Dia support MagSafe juga. And ini lubang untuk kamera. So korang boleh tengok. Ini pula bahagian belakang dia, hard plastik. And sini pula dia ada macam vegan leather punya material. Dia sangat sedap actually. Ini pula bahagian tepi dia. And ada branding Click kat sini. So jom pasang. Number one, make sure korang download dulu Click punya app so that korang boleh customize dari segi shortcut dia dekat sini. Lepas tu, this is the moment of truth. Kita pasang dulu. Tengok tu. Wow. Alau. So korang tengok iPhone aku ni, dia jadi sangat panjang. But dia datang sekali dengan keyboard. iPhone aku dah bertukar jadi BlackBerry. Siap ada keyboard dekat bawah ni. And dia punya design dia very seamless. Nicely integrate dengan design iPhone aku. And dia tak tebal. It's just nice. Aku rasa masih okay untuk masuk dalam poket. Tapi most probably aku akan masuk dalam bag aku kot. So korang tengok betapa panjangnya. Sebab dekat bawah ni dah ada extra keyboard. So that aku punya first impression ni, kalau korang menaik something, dia rasa dah tak mengganggu korang punya screen. So that korang boleh menaik macam ni. Lepas tu yang menarik, the moment korang install apps dia akan ajar korang macam mana pakai dulu tau. Dia akan ajar korang menaik dulu. So aku nak try. Okay, dia suruh type hello. Dia rasa kekok sikit mula-mula. Tapi press spacebar to continue. Okay, capital letter. Lepas tu macam ni lah apps dia. Dia ada ajar nak enable backlit. Lepas tu ada some shortcut korang boleh customize. Lepas tu dia juga ada a shortcut gallery dekat sini. Bukan. Ajalah. Shortcut cheat sheet semua. Okay, aku punya first impression so far so good. Aku akan start guna pakai macam biasa. Tapi yang paling menarik je, bila dah ada keyboard, the moment korang nak menaik something kan, dia tak naik keyboard dah. Dia akan nampak tu. So bila korang menaik, directly dia keluar. Dia tak keluar macam extra keyboard dah. So korang ada screen yang
lebih besar lepas ni untuk korang customize. Nice. Handphone aku jadi lebih besar, luas, ada keyboard. Yang paling penting, macam nak buat main game pun okey juga. Yang paling penting dia sedap pegang. Actually sangat sedap untuk dipegang. So aku akan membiasakan diri pakai lagi. So aku akan buat long term review nanti. What do you guys think? Macam